Saya dah sedia dah saya punya tongkat sakti. Okey. Semalam saya keluar. Saya, ibu dengan Ilham keluar pergi jumpa ustazah saya. Patutnya ayah saya nak ikut. Lepas tu ayah saya tak jadi ikut tau. Dia kata tak apa-apa sihat. Tiba-tiba dia rasa ngantuk. Lepas tu Ikmal cakap lah, tak apalah kalau yang ngantuk tak payahlah pergi, kan? Lepas tu kata, aduh nak pergi tapi ngantuk lah. Dia tidur kat rumah. Ikmal pun keluar. Ibu dengan Ilham lah jumpa ustazah. Malam kita keluar malam. Lepas tu Ikmal tak balik lagi ni. Lepas tu tiba-tiba Ikmal nak masuk rumah, dah balik lah. Waktu tu Ikmal dah parking depan. Ikmal buka pintu. Ikmal tengok ayah Ikmal duduk dekat kerusi gaming kat bawah tu. Dia duduk macam ni. Lepas tu depan pintu. Lepas tu cakap, lah kata nak tidur. Sebab waktu tu 2 jam berlalu. Ikmal balik rumah, Ikmal keluar 2 jam. Balik-balik dah kata nak tidur, kenapa tak tidur? Lepas tu tak boleh tidur, ada mercun. Lepas tu kan Ikmal masuk. Lepas tu dia pandang Ikmal, bukan tadi adik dah balik Adik dah naik bilik kan? Lepas tu Ikmal macam, balik bilik apa? Kita tak balik lagi ni. Ikmal baru balik. Dia kata Ikmal dah naik atas tadi. Tak, tadi Ayah Ikmal tu dia baring dekat tepi tangga. Dekat tepi tangga kita orang tu ada luas sikit. Dia suka baring kat situ. Dia suka bentang Narita, dia suka baring kat situ. Kau tak tahu kenapa. Lepas tu dia kena baring dekat permukaan yang betul-betul orang kata mendata tau ayah Ikmal ni. Sebab dia punya dia ada tonsil dia kena operate nanti tu. Dia tak boleh baring dekat atas sofa ataupun dekat katil sekarang. Dia kena betul-betul mendata betul dia baring. Doktor cakap. Jadi ni dia baring dekat atas lantai betul. Lepas tu dia cuma alas dengan Narita saja. Lepas tu dia baring betul-betul dekat bawah tangga. Jadi dia nampak lah kalau ada orang naik tangga. Faham tak? Lepas tu dia kata, tadi adik dah naik kan, pakai singlet warna putih. Sejak bila pula Ikmal pakai singlet warna putih? Lepas tu tadi adik dah naik dah, adik pakai singlet warna putih. Tadi adik tengok ayah macam ni. Ayah Ikmal cerita macam tu. Ikmal duduk dekat, man, ya Allah, ya Allah, aduh. Time kita cerita seram, time tu lah dia masuk. Selepas di ghosting dia bagi gift tu lah. Faham? Nak sambung. Hilang seram. Sambung. Okey, kejap lagi kita cakap pasal mem tu. Okey. Lepas tu dia kata dia nampak Ikmal naik atas tangga ni pakai singlet putih. Lepas tu pakai seluar yang Ikmal pakai ni, pakai seluar Uniqlo ni. Dia kata tengok dia dekat situ. Lepas tu macam ni, senyum. Lepas tu ayah Ikmal pun cakap, tadi ayah cakap lah dengan dia. Ayah cakap dengan adik, cakap dah balik ke? Lepas tu cakap, mana ada Ikmal balik? Mana ada adik balik? Adik baru balik ni. Lepas tu cakap, tadi dia nampak Ikmal dekat tangga tu, tengok dia macam ni daripada atas. Lepas tu dia kata dia pergi tandas. Lepas tu dekat rumah kita orang ni, kalau nak guna tandas kena buka pam air dulu tau. Sebab kalau tak buka pam air, water pressure slow, tekanan air slow. Jadinya ayah kembali marah lah. Dia kata tadi ayah marah lah. Dia kata kenapa adik naik atas tak buka pam air? Lepas tu dia macam mana nak buka pam air sebab bukan kita yang balik. Kalau kita balik, kita buka lah kan. Lepas tu dia kata, lepas tu baru dia tersedar. Dia cakap, siapa kat atas? Macam tu. Tak lama lepas tu dia duduk dekat kursi gaming yang terduduk tu, baru Ikmal buka pintu rumah masuk. Faham tak? Tak lama lepas kejadian tu, dia duduk dekat kursi gaming tu, dia fikir kata, tengok Ikmal buka pintu rumah masuk. Sebab cerita dia, Ikmal memang suka terkejut ayah. Tak tahulah akak faham ke tak. Ikmal memang suka terkejut orang dalam rumah. Lagi satu, dulu bukan ayah Ikmal seorang dia pernah mengalami tu. Aiman pun pernah kena juga. Kalau akak masuk live dia, akak tanyalah dia, Ikmal sejenis orang, ayah Ikmal dia macam ni, macam Harzan. Dia jenis tak mudah terkejut. Lepas tu bukan jenis macam orang yang suka seram sangat. Dia biasa-biasa je. Dia logical punya person lah. Ayah Ikmal sebiji macam Harzan. Dia memang nasional. Memang lantak api lah. Kalau hantu lah. Dia jenis macam ni. Kalau dia dah tahu tempat tu ada hantu, dia takkan pergi. Macam tu. Buat apa kita nak pergi kan macam tu.
So Abang Ikmal pernah kena juga dekat rumah lama, kat rumah kuartus. Ikmal sejenis orang yang tak suka orang masuk bilik Ikmal tanpa izin. Ikmal paling tak suka. Waktu tu Ikmal tak ada kat rumah, macam tu. Abang Ikmal kena macam tu juga. Dia tengah baring, dia kena tindih. Abang Ikmal kena tindih. Lepas tu waktu dia kena tindih tu, sebab dia masuk bilik Ikmal, dia curi makanan bilik Ikmal. Ikmal dulu dekat quarters, Ikmal selalu simpan makanan macam ramen apa semua dekat dalam satu almari tau. Dia selalu curi makanan Ikmal kat situ. Ada satu hari tu, dia kata dia terbaring, bilik dia terbuka pintu. Lepas tu dia kena tindih. Ya Allah Kak Syikin, thank you Kak Syikin. Dia kena tindih. Lepas tu mata dia macam boleh buka sikit lah. Dia nampak dekat betul-betul kat hujung pintu tu, dia nampak Ikmal berdiri tengah joget-joget. Tengah menganjing dia. Lepas tu last kali dia kata dia dengar suara orang tengah bisik macam suara Ikmal. Dia kata tak silap Ikmal, dia cerita kat Ikmal, benda tu bisik macam jangan ganggu aku ke, jangan apa benda tak, lebih kurang macam tu. Ikmal tak tahu kenapa, tapi kebanyakannya mesti macam tu. Serius Kak, memang macam tu. Ni ada 2 orang dalam ahli keluarga Ikmal kena. Kawan Ikmal dulu waktu tu kata satu, Dia macam bukanlah cari gaduh, dia bergurau rasanya. Dia bergurau. Dah bergurau tu Ikmal macam terasa. Lepas tu esoknya tak datang. Dia duduk asrama tapi tak datang. Kenapa? Tangan patah. Tangan dia patah. Lepas tu selang berapa bulan lepas tu, ada orang ajak Ikmal pondan kat sekolah. Lembut lah pondan lah. Besok tak datang. Kaki pula patah. Ada lagi satu tu, gigi pula patah. Selepas daripada tu, Ikmal memang mengelakkan daripada ada persengketaan apa-apa dengan orang. Macam tu, maksudnya macam tak nak ada apa-apa. Lepas tu waktu kata 5 tu kata 4 tu ada juga. Kalau buat orang macam gaduh-gaduh mulut ke apa semua, esok dia demam. Takut. Lagi-lagi kalau kita encounter macam face to face. Lepas tu ceritanya, waktu Ikmal darjah 3, baru Ikmal tahu. Ikmal dulu masuk tilawah Al-Quran. Lepas tu ada seorang ustaz tu memang jenis berubah orang lah dekat sekolah tu, sekolah kebangsaan Bukit Sekilau. Ikmal mention nama sekolah je lah, ustaz tu Ikmal tak berani nak mention ya. Lepas tu, ni first Ikmal tahu benda-benda macam ni. Puji pun jangan, betul Kak Syikin, puji pun jangan ya. Ikmal tengah tilawah Al-Quran ni, tengah tilawah seorang-seorang lah. Ikmal tak tahu Ikmal baca apa tu. Lepas tu ustaz tu kan depan Ikmal macam ni lah. Lepas tu Ikmal tengah baca Quran tu, Ikmal pandang tepi. Kenapa ustaz pandang aku macam tu kan? Tak ada syok kat aku pula kan. Lepas tu dia lama depan Ikmal. Lepas tu dia cakap macam ni, mu ni ada orang jaga ni. Lepas tu Ikmal macam, ustaz, saya dia penjaga. Mak ayah saya lah. Macam tu. Cakap, saya masih ada penjaga, mak ayah saya. Bukan. Mu ni ada orang jaga. Ikmal ingat lagi perkataan, mu ada orang jaga, tapi tak apa, dia baik. Ikmal tak faham lagi. Kita budak darjah 3, kat mana faham. Lepas tu macam, yelah kot, penjaga lah kot. Lepas tu, terima kasih Kak bagi gift. Selepas itu, adalah peristiwa yang berlaku, tapi Ikmal tak boleh cerita macam takut sebab ramai sangat malam ni. Ikmal tak nak cerita kalau benda ni ramai sangat, takut. Lepas tu, dah lama lepas tu, Ikmal terus jam terus ke zaman Ikmal dewasa yang kecil-kecil ni Ikmal tak cerita lah. Waktu Ikmal duduk KL 2 tahun lebih tu, Ikmal kan selalu buat konten seram. Lepas tu Ikmal, setiap rumah Ikmal pergi, setiap rumah tu berlaku benda yang sama. Antaranya, bila Ikmal duduk kondo, Ikmal duduk seorang dengan kucing je. Ikmal duduk dengan Cleo, kucing Ikmal tu sahaja. First Ikmal duduk kondo dekat Mont Kiara. Ikmal duduk situ, Ikmal duduk tingkat 15 ke 14 ke 21 lebih kurang macam itulah. Ada satu hari tu, Ikmal dah duduk tengah-tengah bulan lah. Maksudnya Ikmal masuk bulan 5 ke bulan 6, bulan 8 macam tu, ada anti Cina naik ke level Ikmal. Dia naik guna tangga. Dia ketuk pintu. Malam tu pukul 10. Dia ketuk. Lepas tu dia tekan loceng, dia ketuk. Kita ni takut lah sebab bila kita duduk kondo, maksudnya macam mana orang boleh naik level kita ataupun siapa? Ikmal memang tak ada kenal jiran-jiran kat situ pun. Dia ketuk-ketuk. Lepas tu Ikmal buka. You ada buat parti lah? Dia kata macam tu. You ada buat parti? Tak ada. Parti apa pula? Ikmal kawan kat KL pun tak ada.
Dia cakap Ikmal buat parti kat rumah. Dia kata malam-malam dia dengar bunyi bising, bunyi gedegang-gedegung, bunyi orang tergolek-golek. Lepas tu tak ada aunty, saya duduk seorang je aunty. Saya duduk dengan kucing. Lepas tu oh ya, sebab malam-malam bising bunyi rumah. Dia duduk bawah rumah Ikmal. Dia macam bising. Apa yang bising? Dia kata macam robot kenduri lah. Aku Arina thank you, Yanira thank you. Lepas tu Ikmal pun tutup pintu. Dah tutup pintu kan, Ikmal minta maaf lah kat dia. Sebab yelah takut bunyi kucing Ikmal ke apa ke kan. Tapi rumah kita ada CCTV. Jadi macam mana ada bunyi, mana ada apa-apa. Tak lama lepas tu Ikmal baru perasan, setiap kali Ikmal duduk rumah seorang-seorang, Ikmal tidur kan, Ikmal tidur kat bilik. Kondo Ikmal tu maksudnya macam ruang tamu dengan bilik dekat saja. Ikmal rasa ruang tamu ni ramai orang. Sebab tu Ikmal boleh duduk seorang-seorang. Ikmal duduk kat KL tu kat 2 tahun setengah, Ikmal duduk seorang-seorang dengan kucing je. Ikmal rasa ruang tamu ni penuh orang, macam ramai orang teman. Macam itulah lebih kurangnya. Orang kata macam perumpamaannya. Ke sebab Ikmal macam jitu je lah lagi macam tak pilih. Lepas tu setiap kali Ikmal buat konten seram, setiap kali tu ada je kena ganggu. Dia bukan kena ganggu, dia ganggu Ikmal tau. Kadang-kadang barang bergerak. Botol air mineral tiba-tiba buat macam tu tau. Lepas tu kadang-kadang kalau selu-selu tu Ikmal macam lantak pilihan kau. Macam alah biasalah tu mungkin angin aircon ke kan. Tapi ada sekali tu akak bayangkan pinggan yang Ikmal susun tu, pinggan boleh macam kan kita susun macam ni, pinggan tu macam ni. Akak bayangkan ini Ikmal cerita ni bengaman belum aku gerang macam tu. Dia patah balik macam domino effect tu macam gerang. Ikmal macam tanpa segan silu ya Ikmal pindah rumah. Ikmal pindah rumah pergi ke Bandar Seri Damansara. Ikmal pindah rumah dekat dengan tempat kerja lah. Maksudnya waktu tu Ikmal artis under label kan. Jadi ni Ikmal pindah kondo dekat dengan label. Ikmal cut dia waktu tu Ikmal patutnya ada 2 bulan lagi tak silapnya. Ikmal burnkan deposit waktu tu. Ikmal pindah rumah sebab Ikmal takut waktu tu kan. Tiba-tiba aku dah rasa takut dah kak. Lepas tu Ikmal pindah ke Bandar Seri Damansara. Lepas tu pindah kat situ, sama juga, duduk seorang dengan kucing juga. Waktu tu mula-mula okey, alhamdulillah. Ikmal azan dekat penjuru lah, ni semualah. Lepas tu kan macam tu juga malam-malam. Rupanya ada sekali tu, ini hari tu kita tunggu macam pertengahan tahun, pertengahan bulan kan. Ini tak payah 3 hari sahaja Ikmal duduk, orang dah naik. Ketuk pintu juga, ting tong Cina juga. Hello, you ada buat parti ke? Bising lah. Dia cakap, aunty tak, saya duduk seorang, saya duduk dengan kucing. Berlaku lagi. Tapi kali ni kau macam lantak kau lah kan. Kau nak bunyi ke tak nak bunyi ke, lantak kau lah. Aku tak kacau, kau tak kacau kau, aku okey. Selagi aku tak nampak muka kau, aku on je. Macam tu. Selagi aku nampak muka dia, memang tak lah kan. So waktu tu dia jadi makin teruk. Ikmal buat live, benda tu berlaku dalam live. Sebab kadang-kadang bila kita cerita, orang takkan percaya. Tapi waktu tu berlaku dalam live, malam waktu tu. Akak bayangkan botol air mineral yang sebesar tu, 1.5 liter tu, pom macam tu. Ikmal duduk sini ni, duduk depan ni, pom ke belakang botol tu. Terkejut. Alamak, kena restriction. Kak, saya kena restriction. Oh my god, kenapa? Ada orang report ke apa? Ada orang report ke sebab menakutkan sangat ke? Astaghfirullahaladzim. Ni saya kena off ni. Seram sangat ke saya cerita? Saya tak habis cerita lagi ni. Kak, saya kena restriction lah. Saya kena off sekarang. Ya Allah. Live restricted for some audience. Your live content that some uncomfortable and La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kau kenapa TikTok? Pula dah kena restriction. Okay lah, kita kena off live lah ni kak. Takkanlah AI pun rasa benda ni seram. Kemana nak sambung tapi kena restriction pula. Ikmal kena off, lepas tu Ikmal on balik kejap. Boleh? Boleh tak? Dia kena off dulu. Apa-apa pun memang kena off. Sekejap